salam sejahtera kepada semua rakan-rakan. Jadi hari ini saya Azlina binti Ismail akan berkongsi amalan terbaik pengamal klinikal, iaitu penyediaan klinikal dalam pendidikan untuk keberkesanan pengajaran dan pembelajaran berasaskan refleksi. Penyediaan klinikal ialah satu proses berstruktur bertujuan meningkatkan keberkesanan PDP melalui pemerhatian, maklum balas dan sokongan profesional. Okey, baiklah, kita tengok kepada objektif penyediaan klinikal. Yang pertama, memperbaiki kelemahan iaitu mengenal pasti dan memperbetulkan aspek pengajaran yang kurang berkesan melalui analisis sistematik dan maklum balas konstruktif. Objektif kedua juga membangunkan potensi di mana mengembangkan kemahiran dan kompetisi pensyarah supaya lebih yakin dan berkesan dalam menyampaikan ilmu. Dan yang ketiga, memantapkan hubungan antara pensyarah penyelia dan juga pensyarah untuk kecemerlangan bersama. Baiklah, secara ringkasnya, kitaran penyediaan klinikal yang telah saya jalankan bersama dengan pensyarah yang lain menggunakan model Glickman 2007, iaitu pada fasa pra-pemerhatian. Fasa ini adalah fasa di mana pensyarah penyelia dan pensyarah menjalinkan perhubungan dari segi menentukan strategi pengajaran dan pembelajaran dan meramalkan hasil pembelajaran serta menentukan fokus pemerhatian. Seterusnya, selepas pra-pemerhatian adalah fasa pemerhatian dijalankan di mana pensyarah penyelia memerhati pengajaran guru, pensyarah penyelia membuat catatan dan juga membuat huraian hasil daripada pemerhatian tersebut. Dan peringkat analisis adalah peringkat di mana setelah pemerhatian dilaksanakan. Jadi pada peringkat ini adalah peringkat mengkategorikan data, menentukan strategi pasca pemerhatian dan memikirkan soalan yang akan dikemukakan kepada pelajar. Okey, manakala pada fasa keempat iaitu fasa pemerhatian, pada fasa ini perbincangan dilaksanakan antara pensyarah penyelia dan juga pensyarah berdasarkan data yang diperolehi, membuat kesimpulan dan mengenal pasti apakah strategi yang seterusnya. Dan yang terakhir adalah fasa analisis pasca pemerhatian, iaitu pada fasa ini pensyarah penyelia dan juga pensyarah membuat refleksi dan menganalisis pasca pemerhatian yang telah dijalankan. Okey, baiklah, kita lihat kepada dapatan pemerhatian oleh 15 orang pensyarah. Okey, analisis menyeluruh terhadap 15 orang pensyarah menunjukkan prestasi yang berbeza-beza mengikut aspek pengajaran. Okey, dapatan dibahagikan kepada 3 kategori utama iaitu aspek cemerlang, aspek sederhana dan juga aspek yang perlu diberi perhatian. Okey, baiklah, mari kita lihat kepada aspek cemerlang. Okay, bagi aspek persediaan PDP, min yang diperolehi adalah sebanyak 3.9, menunjukkan pensyarah mempunyai keupayaan tinggi dalam menyediakan struktur dan bahan pengajaran yang terancang. Bagi aspek komunikasi pula, min yang diperolehi adalah 3.8, yang mencerminkan kebolehan komunikasi yang baik dalam menyampaikan isi pelajaran. Dan juga purata min bagi aspek kawan kelas adalah sangat cemerlang, iaitu 3.9, menandakan pensyarah berjaya mewujudkan suasana bilik darjah yang terkawal, memantau pergerakan pelajar serta mengelakkan berlakunya perlakuan negatif. Okey, bagi aspek sederhana, merujuk kepada aspek proses PDP dan juga penggunaan bahasa Inggeris yang mencatatkan min sebanyak 3.7, mencerminkan penggunaan bahasa Inggeris secara konsisten dalam pengajaran, namun interaksi dan bahasa Inggeris boleh ditingkatkan dari segi kelancaran dan keyakinan. Bagi aspek rumusan PDP menunjukkan
pencapaian yang stabil dengan min 3.9, di mana pensyarah telah berusaha menyatakan rumusan pembelajaran serta menggalakkan pembelajaran kendiri. Dan bagi aspek sederhana juga merujuk kepada pengetahuan kandungan, iaitu purata min sebanyak 3.5 menunjukkan tahap penguasaan isi kandungan yang memadai tetapi masih boleh diperkasa. Okay, seterusnya, aspek yang perlu diberi perhatian adalah proses PDP menunjukkan pensyarah melaksanakan aktiviti pembelajaran mengikut perancangan. Namun begitu, pembelajaran aktif mencatatkan min sebanyak 3.2 menandakan terdapat keperluan untuk mempertingkatkan lagi keberkesanan pelaksanaan PDP dan pelibatan pelajar secara aktif sepanjang sesi pembelajaran. Dan selain daripada itu, bagi penilaian semasa PDP, min juga adalah 3.2, menunjukkan bahawa pendekatan pentaksiran formatif yang digunakan masih boleh diperbaiki agar lebih menyeluruh dan berkesan. Okey, baiklah. Saya akan kongsikan amalan terbaik pensyarah semasa penyeliaan klinikal dilakukan. Okey, amalan terbaik ini dirumuskan berdasarkan daripada dapatan analisis, teori pembelajaran dan juga prinsip penyeliaan klinikal. Ia bertujuan memastikan PDP mencapai tahap cemerlang selaras dengan aspirasi pembelajaran matrikulasi serta model penyeliaan klinikal oleh Glickman et al. 2007. Okay, yang pertama, amalan terbaik yang pertama adalah persediaan pengajaran yang mantap dan juga sistematik, di mana pensyarah menyediakan rancangan pengajaran harian RPH dengan lengkap yang merangkumi objektif pembelajaran, aktiviti pelajar berpusat dan juga strategi penilaian formatif. Seterusnya, menggunakan dokumen standard seperti silibus, kursus, CLO dan juga hasil pembelajaran sebagai rujukan. Pensyarah juga menyediakan bahan bantu mengajar secara digital dan juga fizikal yang berkualiti serta selaras dengan tahap pelajar. Dan pensyarah menyemak kembali refleksi PDP sebelum ini untuk memastikan kesinambungan pembelajaran. Okay, seterusnya saya akan kongsikan amalan terbaik yang kedua, iaitu penggunaan strategi pembelajaran aktif dan bermakna. Pensyarah melaksanakan pelbagai pedagogi aktif seperti think, pair, share, gallery walk, problem-based learning, simulation dan juga ada pensyarah yang melaksanakan aktiviti inquiry. Pensyarah mengintegrasikan kaedah soal jawab aras tinggi untuk merangsang pemikiran kritis pelajar. Di samping itu, pensyarah juga memberi peluang kepada pelajar untuk membina pengetahuan sendiri mengikut prinsip konstruktivisme dan terdapat juga pensyarah menggunakan teknologi interaktif seperti Kahoot, Quizizz, Padlet dan juga Google Classroom untuk meningkatkan pelibatan pelajar di dalam kelas. Seterusnya, amalan yang terbaik yang pensyarah lakukan adalah komunikasi berkesan dalam penyampaian pengajaran. Pensyarah menyampaikan isi kandungan dengan jelas, tersusun dan juga menggunakan bahasa yang mudah difahami. Pensyarah menggunakan komunikasi dua hala, iaitu two-way communication dengan menjemput pelajar membuat soalan, ulasan dan juga refleksi. Pensyarah juga menggunakan elemen komunikasi bukan lisan seperti gerak tangan, intonasi dan juga pergerakan strategik di dalam kelas, dan pensyarah memberikan arahan yang jelas dan tepat sebelum aktiviti dijalankan. Amalan terbaik yang seterusnya adalah penguasaan pengetahuan kandungan. Pensyarah menyampaikan konsep secara tepat dengan menggunakan contoh autentik, analogi dan juga situasi dunia sebenar.
Di samping itu, pensyarah juga membuat kajian lanjut untuk mengemaskini ilmu berdasarkan perkembangan terkini dalam bidang sains, matematik atau mata pelajaran yang berkaitan dan menyediakan penerangan alternatif bagi pelajar yang memerlukan sokongan tambahan. Seterusnya, amalan yang terbaik yang seterusnya adalah pelaksanaan penilaian formatif semasa proses PDP berlangsung, di mana terdapat pensyarah menggunakan pelbagai instrumen pentaksiran ringkas seperti exit ticket, whiteboard mini, peer assessment, refleksi segera dan juga 1 minute paper. Pensyarah memberikan maklum balas formatif serta-merta untuk membetulkan salah faham yang berlaku di kalangan pelajar dan menyepadukan pentaksiran tanpa mengganggu aliran PDP. Okey, baiklah. Saya akan kongsikan amalan terbaik seterusnya, iaitu pengurusan bilik darjah dan kawalan kelas yang berkesan. Pensyarah menetapkan peraturan kelas pada awal semester dan memastikan pelajar mematuhinya. Pensyarah juga menguruskan masa pergerakan pelajar dan juga aktiviti dengan cekap dan menggunakan strategi pencegahan tingkah laku yang negatif seperti proximity, control and redirection. Dan seterusnya, membina suasana pembelajaran yang kondusif dan selamat untuk pelajar bertanya soalan. Okay, amalan terbaik yang seterusnya adalah penggunaan bahasa Inggeris yang konsisten dan juga tepat semasa proses PDP berlangsung. Pensyarah menggunakan bahasa Inggeris dalam memberikan arahan dan juga interaksi harian selaras dengan misi matrikulasi. Selain daripada itu, pensyarah juga menyokong pelajar melalui translation jika perlu untuk mengurangkan jurang kesalahfahaman, dan juga pensyarah memberi ruang kepada pelajar untuk mengaplikasikan bahasa Inggeris dalam perbincangan, pembentangan dan juga latihan yang dijalankan di dalam kelas. Okay, seterusnya, amalan terbaik yang dilaksanakan oleh pensyarah adalah refleksi pengajaran secara sistematik. Pensyarah melakukan refleksi selepas setiap sesi PDP untuk menilai kekuatan, kelemahan dan juga peluang penambahbaikan. Selain daripada itu, pensyarah juga mengaitkan refleksi dengan data pemerhatian yang diperolehi serta komen penyelia dan juga prestasi pelajar yang ditunjukkan. Pensyarah juga menulis jurnal refleksi untuk mengembangkan kemahiran metakognitif sebagai pendidik profesional. Seterusnya adalah amalan yang terbaik seterusnya adalah kolaborasi profesional dalam penyeliaan klinikal, di mana pensyarah mengadakan perbincangan profesional secara terbuka dan beretika dengan penyelia dan menyertai sesi pasca pemerhatian dengan bersedia, iaitu dengan membawa semua dokumen dan refleksi dan juga bukti-bukti PDP yang telah dilaksanakan dan bersama-sama pensyarah penyelia merangka pelan tindakan untuk meningkatkan amalan pengajaran dalam sesi pengajaran berikutnya. Seterusnya, amalan terbaik yang telah pensyarah laksanakan adalah mengamalkan penyeliaan berasaskan bukti, di mana penggunaan data pemerhatian, skor min, analisis tugasan dan juga maklum balas pelajar untuk menyokong keputusan pengajaran dilaksanakan. Seterusnya adalah mengelakkan membuat andaian tanpa bukti PDP dan juga untuk menilai keberkesanan intervensi berdasarkan data kualitatif dan juga data kuantitatif. Amalan terbaik seterusnya yang pensyarah laksanakan adalah pemupukan nilai profesionalisme, etika dan juga kerahsiaan, di mana pensyarah menjaga hubungan profesional yang saling menghormati antara rakan pensyarah dan juga penyelia dan juga menjaga rahsia maklumat penilaian, ulasan dan juga data pengajaran. Seterusnya, kawan-kawan, amalan terbaik pensyarah yang dilakukan adalah penambahbaikan berterusan melalui kitaran impact cycle, di mana
pada kitaran ini mempunyai 3 fasa iaitu identify, learn and improve. Jadi pada peringkat identify, pensyarah mengenalpasti kekurangan berdasarkan refleksi dan maklum balas yang diterima, manakala pada peringkat learn, pensyarah meneroka strategi baru dengan menyertai kursus PLC komuniti pembelajaran dan yang terakhir adalah pada fasa improve, pensyarah mengaplikasi dan menilai keberkesanan strategi tersebut dalam PDP yang seterusnya. Okey, baiklah, seterusnya saya akan kongsikan satu lagi amalan terbaik dalam penghasilan inovasi oleh pensyarah yang dinamakan sebagai Bioglass Kit. Okey, Bioglass Kit ini dihasilkan untuk mengatasi masalah kesukaran menyediakan spesimen spesies Bryophyta segar pada setiap semester bagi pelajar matrikulasi. Di samping itu, cuaca dan juga ekosistem di Cameron Highland yang merupakan habitat di mana Bryophyta boleh dijumpai kadang-kadang tidak menentu dan juga kos yang tinggi, iaitu kita perlu menyediakan kos dari segi pengangkutan, penginapan dan juga logistik yang agak membebankan dan juga ancaman habitat di mana spesies ini adalah spesies terancam yang diakibatkan oleh aktiviti pertanian. Maka lahirlah satu produk inovasi daripada evidence-based trigger melalui penyediaan pemerhatian dan refleksi profesional. Dengan hasilnya inovasi ini, kita dapat lihat impak kepada pelajar di mana peratus pelajar yang mendapat markah dalam mengenalpasti spesimen dengan tepat adalah meningkat berbanding sebelumnya dan juga peratus pelajar yang dapat melabelkan struktur spesimen dengan tepat meningkat juga selepas menggunakan produk inovasi Bioglass Kit ini. Dari segi etika dan juga nilai profesionalisme, inovasi ini dapat mengurangkan kos kolej sehingga RM3,540 setahun dan dapat mengekalkan ekosistem Biophyta tanpa pengambilan yang berterusan. Di samping itu, spesimen yang berkualiti, selamat dan sentiasa tersedia dapat diberikan kepada pelajar dan bahan-bahan yang terpakai, resin yang selamat dan tidak membahayakan pelajar digunakan dalam menghasilkan prototipe tersebut. Okey, seterusnya saya akan kongsikan amalan terbaik inovasi yang dihasilkan oleh kami sendiri iaitu penghasilan aplikasi digital yang dinamakan Mayonnaise. Mayonnaise ini dibangunkan hasil daripada analisis masalah sebenar pelajar dalam topik pengecutan otot. Analisis diperolehi daripada refleksi pengajaran pensyarah dan aplikasi ini menyokong pembelajaran visual dan interaktif di mana aplikasi ini menggunakan animasi model 3D dan juga model 2D dan terdapat grafik yang berlabel untuk menjelaskan proses pengecutan otot. Selain daripada itu, istilah, konsep dan juga contoh yang digunakan dalam aplikasi ini adalah tepat dan selari dengan Sukatan Biologi Kolej Matrikulasi KPM. Selain daripada itu, aplikasi digital Mayonnaise ini mempunyai ikon yang jelas, menu yang ringkas dan juga paparan yang tidak terlalu padat, di mana penggunaan antara muka mesra pelajar. Selain daripada itu, ciri interaktif yang menggalakkan pemikiran aras tinggi disediakan dalam bentuk kuis, format soalan HOTS dan juga simulasi eksperimen. Juga terdapat maklum balas secara automatik yang memberikan pembetulan serta-merta dan penjelasan mengapa jawapan yang diberikan oleh pelajar salah. Impak amalan klinikal kepada pelajar adalah yang pertama, peningkatan kualiti pembelajaran. Pelajar menerima pengajaran yang lebih tersusun, jelas dan berfokus
Aktiviti pembelajaran lebih aktif, bermakna dan melibatkan pelajar. Di samping itu, pelibatan pelajar meningkat dan pelajar lebih terlibat dalam perbincangan, inquiry, aktiviti yang kolaboratif. Seterusnya, impak kepada pensyarah. Peningkatan profesionalisme pengajaran, pensyarah mendapat maklum balas berasaskan bukti tentang kekuatan dan kelemahan mereka. Amalan reflektif yang konsisten di mana pensyarah lebih mahir merancang PDP berpusatkan pelajar dan keyakinan serta motivasi pensyarah bertambah. Seterusnya, impak kepada organisasi, mewujudkan amalan PDP yang konsisten dan berkualiti di seluruh jabatan, pengukuhan budaya penambahbaikan berterusan, dapatan daripada min dan skor menjadi satu indikator kepada kualiti PDP bagi membantu pihak pentadbiran merancang latihan dan intervensi secara tepat. Assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada rakan-rakan sekalian, rakan-rakan daripada unit fizik dan bio. Okay, pagi ini saya akan membentangkan ataupun berkongsi hasil penyeliaan klinikal dalam pendidikan untuk keberkesanan pengajaran dan pembelajaran berasaskan refleksi. Penyeliaan klinikal di sekolah merupakan komponen penting dalam memastikan guru pelatih mampu mengaplikasikan teori pendidikan dan pedagogi yang dipelajari di institut latihan ke dalam situasi sebenar bilik darjah. Penyeliaan ini bertujuan untuk menilai keberkesanan pengajaran, interaksi guru dengan pelajar serta kebolehan guru pelatih untuk mengurus bilik darjah. Selain itu, ia juga memberi peluang kepada penyelia untuk memberikan bimbingan yang berterusan, mengenal pasti kekuatan serta kelemahan serta mencadangkan strategi penambahbaikan. Terdapat 5 langkah untuk menjayakan penyeliaan klinikal yang berkesan. Dan 5 langkah tersebut adalah pra-pemerhatian, pemerhatian, analisis, pasca pemerhatian dan analisis pasca pemerhatian menurut kajian Glickman et al. 2007. Pada setiap peringkat, terdapat beberapa aspek yang perlu dibincangkan oleh pensyarah penyelia dan guru pembimbing bersama dengan pelajar untuk mewujudkan hubungan secara profesional bagi tujuan peningkatan kualiti pelajar seperti yang diharapkan. Bagi laporan tugasan 3 ini, saya akan melaporkan hasil penyeliaan klinikal seramai 15 orang pensyarah pelatih bagi pengajaran subjek biologi di Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan. Pemantauan ini dilaksanakan bukan sahaja untuk menilai pencapaian pensyarah pelatih tetapi juga untuk menilai tahap pemahaman pensyarah pelatih terhadap topik yang diajar serta keberkesanan strategi pengajaran yang digunakan. Analisis data akan menerangkan secara keseluruhan dan terperinci akan kepelbagaian tahap pencapaian bagi pensyarah pelatih di samping perbincangan dalam sesi maklum balas selepas pemerhatian. Peringkat ini diadakan untuk membincangkan tentang analisis, pemerhatian dan akhirnya menghasilkan satu perancangan untuk meningkatkan pengajaran pensyarah pelatih. Bimbingan berterusan perlu dilaksanakan kerana bimbingan merupakan satu program dalam pendidikan yang bertujuan untuk membantu pensyarah pelatih berkembang ke arah matlamat yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan dan kebolehannya serta dapat membuat perancangan masa depan menurut kajian Hamrin 1927. Terdapat 5 langkah untuk menjayakan penyeliaan klinikal yang berkesan. 5 langkah tersebut adalah pra-pemerhatian, pemerhatian, analisis, pasca pemerhatian dan analisis pasca pemerhatian menurut kajian Glickman et al. 2007. Pada hari ini, saya akan berkongsi dengan rakan-rakan sekalian hasil daripada laporan penyeliaan klinikal seramai 15 orang pensyarah pelatih bagi pengajaran subjek biologi di Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan. Pemantauan ini dilaksanakan bukan sahaja untuk menilai pensyarah pelatih tetapi juga untuk menilai tahap pemahaman pensyarah pelatih terhadap topik yang diajar serta keberkesanan strategi pengajaran yang digunakan.
Analisis data akan menerangkan secara keseluruhan dan terperinci kepelbagaian tahap pencapaian bagi pensyarah pelatih di samping perbincangan dalam sesi maklum balas selepas pemerhatian. Peringkat ini diadakan untuk membincangkan tentang analisis pemerhatian dan akhirnya menghasilkan satu perancangan untuk meningkatkan pengajaran pensyarah pelatih. Bimbingan berterusan ini perlu dilaksanakan kerana bimbingan juga merupakan satu program dalam pendidikan yang bertujuan untuk membantu pensyarah pelatih berkembang ke arah matlamat yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan dan kebolehannya serta dapat membuat perancangan masa depan menurut kajian Hamrin 1927. Peringkat pertama dalam proses penyeliaan adalah peringkat pra-pemerhatian, di mana pra-pemerhatian penyeliaan klinikal merupakan peringkat pertama dalam kitaran amalan penyeliaan klinikal yang bertujuan untuk membina kefahaman bersama antara pensyarah penyelia dan pensyarah praktikal ataupun pensyarah pelatih. Dalam konteks ini, 15 orang pensyarah biologi yang terlibat dalam program penyeliaan klinikal akan menjalankan sesi pra-penyeliaan seperti taklimat awal dan pengenalan, di mana dalam sesi ini taklimat akan diberikan kepada semua 15 orang pensyarah pelatih biologi tentang tujuan penyeliaan klinikal ini perlu diadakan. Dalam taklimat ini, peranan pensyarah penyelia dan pensyarah yang pelatih akan diterangkan agar mereka semua dapat memahami tugas dan perkara yang perlu dilakukan bagi proses penyeliaan yang akan dijalankan. Setelah itu, perbincangan tujuan dan jangkaan, di mana pensyarah penyelia meminta setiap pensyarah pelatih untuk merancang sendiri objektif pembelajaran yang ingin dicapai di akhir kelas, rancangan pengajaran harian, senarai aktiviti, refleksi bagi pengajaran terdahulu, serta apakah harapan dan jangkaan pensyarah pelatih ini di akhir kelas nanti. Perkara ini adalah penting agar refleksi yang komprehensif dapat dihasilkan setelah tamat kelas. Pensyarah penyelia juga telah membuat semakan dan memberikan idea tambahan yang dapat membimbing lagi pensyarah pelatih. Step yang ketiga adalah penentuan kaedah dan instrumen pemerhatian. Pensyarah pelatih juga telah bersetuju untuk memilih kaedah pemerhatian langsung di dalam kelas. So, maka saya sebagai penyelia telah pun memantau keseluruhan 15 pensyarah pelatih ini di dalam kelas dan saya menilai mereka dengan menggunakan borang soal selidik ataupun borang pemerhatian dalam bentuk Google Form. Dan rubrik kompetensi pedagogi digunakan semasa pemantauan tersebut. Seterusnya, sebelum saya masuk ke dalam kelas untuk memerhatikan pensyarah pelatih ini, kami telah menetapkan jadual pemerhatian dan tempoh masa lah, di mana pensyarah penyelia ni saya telah menyusun jadual pemerhatian secara sistematik berdasarkan jadual sesi interaksi pensyarah pelatih bersama pelajar. Setiap pemerhatian telah dirancang secara untuk berlangsung selama 60 minit sahaja dan sesi maklum balas akan dilaksanakan sejurus selepas sesi pemantauan berlaku. Buat pengetahuan rakan-rakan sekalian, semasa fasa yang kedua iaitu fasa pemerhatian, saya telah membuat beberapa pengumpulan data berdasarkan pemerhatian. So, saya telah mengumpulkan data secara keseluruhan bagi mewakili kesemua 15 pensyarah pelatih tersebut. Catatan tersebut saya akan terangkan di dalam analisa sebentar nanti. Dan apa yang saya dapati semasa pemerhatian itu dilaksanakan adalah semasa set induksi, pensyarah pelatih dilihat memulakan sesi pengajaran dengan mengucapkan salam, mengambil kehadiran pelajar, memperkenalkan tajuk pelajaran iaitu topik 6 mutation bersama dengan gambar organisma yang telah bermutasi serta menyatakan apakah hasil pembelajaran yang ingin dicapai di hujung kelas. So,
perkara ini adalah pentinglah di mana dalam set induksi ini saya lihat pensyarah pelatih telah menetapkan satu matlamat, matlamat yang jelas untuk dicapai bersama-sama dengan pelajar. Dan pelajar juga kelihatan sangat berminat dan tertarik untuk belajar apa yang akan mereka pelajarilah bersama dengan pensyarah mereka pada waktu tersebut. Yang kedua, dalam sesi perkembangan, apa yang dapat saya lihat yang dilakukan oleh pensyarah pelatih adalah kandungan pengajaran seperti yang telah dirancang di dalam rancangan instructional harian ataupun RPH tu telah disampaikan melalui pendekatan didaktik. Di antaranya contoh adalah definition of genetic and chromosomal mutation, differences between gene mutation and chromosomal mutation, description of sources of mutation and its effect, dan juga examples of mutation that lead to disease and variation. Walaupun pengajaran ini bersifat didaktik, pensyarah pelatih tu dilihat sesekali menyoal pelajar untuk memastikanlah perhatian dan fokus mereka itu masih lagi tertumpu di dalam kelas. Pensyarah pelatih juga dilihat menggunakan slide PowerPoint untuk menunjukkan gambar rajah kromosom, carta alir, gene mutation dan juga chromosomal mutation. Dan ini adalah sebagai bahan bantu mengajarlah yang digunakan oleh pensyarah pelatih. Dan aktiviti lain juga ada dilaksanakan dengan menggunakan beberapa aplikasi seperti Quizizz dan Kahoot. Dan ini dilihat salah satu pendekatan ataupun strategi digital yang telah digunakan oleh pensyarah pelatih semasa di dalam kelas. Hasil daripada pemerhatian dalam aspek perkembangan ini dilihat pensyarah pelatih ini hanya menggunakan satu aplikasi dan kebanyakannya menggunakan PowerPoint dalam pengajaran didaktik ini. Pada akhir pengajaran, sesi pengajaran, sebagai penutup pensyarah pelatih itu dilihat memberikan lembaran kerja berbentuk soalan objektif dan struktur ringkas untuk menguji kefahaman asas pelajar. Pensyarah pelatih juga membuat kesimpulan di akhir pembelajaran dan menyatakan rancangan pengajaran yang seterusnya bagi kelas yang akan datang. Selepas itu, selepas sesi pemerhatian dilaksanakan, maka saya sebagai penyelia melakukan sesi perbincangan di mana saya bertanyalah keadaan kepada pensyarah pelatih tersebut, bagaimanakah keadaan dan perasaan mereka setelah selesai dinilai, dan maklum balas dan hasil dapatan pemerhatian dikongsi bersama agar segala kebaikan ini dapat diteruskan, manakala sebarang kelemahan akan dibuat penambahbaikan oleh pensyarah pelatih nanti. Semasa pemerhatian terhadap 15 orang pensyarah pelatih ini dilaksanakan di dalam kelas, saya telah mencatat sedikit pemerhatian dengan menggunakan borang pemerhatian dalam bentuk Google Form. Dan data-data tersebut kemudiannya saya telah analisa dengan menggunakan perisian Microsoft Excel bagi memudahkan lagi laporan hasil refleksi saya ni. Kalau dilihat daripada graf yang ada di situ, kita dapati bahawa secara keseluruhan yang saya akan terangkan adalah secara keseluruhan analisa secara keseluruhan bagi kesemua 15 orang pensyarah pelatih yang telah diselia daripada sudut ataupun kategori perancangan, dan kita dapati bahawa kesemua pensyarah pelatih ini mencapai skor yang tertinggi iaitu purata skor 4 yang tertinggi, di mana ini adalah
cemerlang lah, which is cemerlang penuh. Kesemua pesyarah pelatih mencapai skor maksimum dalam perancangan dokumen asas. Dan apabila saya melihat dokumen mereka memang lengkap, RIH ataupun rancangan instruksional harian disediakan dengan sangat teratur, plan yang jelas dan objektif tu kita boleh nampak dengan jelaslah apa yang hendak dicapai di hujung kelas. Yang kedua, kategori yang kedua iaitu pelaksanaan. Okey, untuk kategori pelaksanaan ni secara keseluruhannya semua pensyarah mengikut apa yang telah dirancang di dalam rancangan instruksional harian yang telah diplankan lah, yang telah pun dirancang. Seperti mengambil kehadiran pelajar, menyatakan hasil pembelajaran sesi PDP, serta pensyarah pelatih ini mampu untuk menyampaikan kandungan mengikut apa yang telah dirancang lah, dan melaksanakan aktiviti serta terdapat penggunaan teknologi digital dalam kelas. Dan skor mereka ni adalah 4 lah, skor tertinggi 4. Seterusnya, kalau kita tengok daripada sudut kategori aktiviti yang berpusatkan pelajar, kalau aktiviti berpusatkan pelajar ni, skor yang didapati adalah 3.8. Di mana skor 3.8 ni terdapat lebih kurang 13 orang pensyarah pelatih sahaja yang mendorong pelajar lah untuk untuk menjalankan aktiviti bersama-sama, sesama rakan sekumpulan, untuk bekerja secara berpasukan, dan untuk mendorong pelajar lah untuk bersoal jawab sesama mereka dan juga dengan pensyarah pelatih itu sendiri. Dan ada lagi 2 orang lagi pensyarah pelatih perlu menambah baiklah strategi pengajaran di sudut dorongan untuk berkomunikasi dan juga kerjasama di antara pelajar bagi melaksanakan aktiviti yang berpusatkan pelajar yang telah pun dirancang oleh pensyarah pelatih. Tapi secara keseluruhannya dilihat pensyarah pelatih ini memang bertanggungjawab lah terhadap pelaksanaan aktiviti yang telah mereka rancang di dalam kelas. Walaupun ada sedikit kekurangan, tetapi kekurangan itu masih lagi boleh ditambah baik dari masa ke semasa. Seterusnya kita tengok daripada sudut komunikasi dan juga mutu persembahan. Ketika pensyarah pelatih ini mengajar di dalam kelas, didapati bahawa kesemua pensyarah pelatih ini menggunakan bahasa yang sopan dan berhemah lah. So tiada kata-kata yang tidak elok ataupun kurang elok digunakan semasa mendidik anak-anak murid lah. Dan kebanyakan pensyarah pelatih ini menggunakan bahasa Inggeris semasa PDP sebagai bahasa pengantara. Kerana silibus dan juga buku teks itu sendiri memang dalam bahasa Inggeris. Pergerakan ataupun body language yang digunakan bersesuaian dalam menambahkan lagi keyakinan dan juga untuk menambahkan lagi kefahaman pelajar. Dan kebanyakan pensyarah pelatih ni mempunyai eye contact yang baik dengan pelajar lah. Eye contact untuk memberikan keyakinan lah, yakin kepada pelajar untuk memberikan feedback ataupun maklum balas ataupun merangsang pelajar untuk bersoal jawab. Selain daripada tu, pensyarah pelatih juga dilihat menggunakan sebutan yang jelas. Yang jelas tu maksudnya yang dilihat penyampaian terminologi yang disampaikan oleh pensyarah pelatih ini jelas. Bila ada pelajar yang bertanya soalan, so pensyarah pelatih ini mampu untuk menerangkan jawapan dengan baik, dengan jelas, dan seterusnya dapat memberikan kefahaman kepada pelajar.
Dan kategori yang terakhir iaitu pengetahuan kandungan. Secara keseluruhannya, kesemua 15 orang pensyarah pelatih ini dapat menguasai konsep asas subjek dengan sempurna. Dan mereka juga berupaya untuk membuat kandungan subjek itu sentiasa relevan kepada pelajar. Kerana pensyarah pelatih ini dilihat dapat mengaitkan topik yang diajar itu dengan persekitaran, dengan dunia sebenar. So ini yang kita mahukanlah, di mana konsep 6C iaitu citizenship. Maksudnya kat sini ada implementasi antara salah satunya 6C itu adalah citizenship lah. Okay, terhadap mata pelajaran. Okay. Berikut merupakan graf secara individu lah setiap pensyarah pelatih yang telah diselia ketika di dalam kelas. So ini antaranya lah, okay, skor yang mereka dapat. Dalam sesi pengajaran topik mutation yang dilaksanakan oleh pensyarah pelatih, saya dapati bahawa terdapat beberapa kekuatan yang jelas yang dapat saya lihat, di mana setiap pensyarah pelatih ini menunjukkan kematangan dan persediaan rapi sebelum masuk ke kelas. Secara keseluruhannya, proses PDP yang berjalan dengan lancar dan tersusun, dan tahap penguasaan kandungan pensyarah pelatih menunjukkan kefahaman yang baik terhadap konsep mutasi. Penerangan mereka juga jelas dan mudah untuk difahami, malah pensyarah pelatih juga mampu untuk menjawab soalan pelajar dengan yakin. Penggunaan bahan bantu mengajar juga sangat membantu. Slide PowerPoint yang disediakan juga amat menarik dengan gabungan warna, carta serta rajah kromosom yang menjadikan konsep yang lebih abstrak itu menjadi mudah untuk dicerna oleh pelajar lah. Walaupun pensyarah pelatih dapat menguasai dan menyampaikan isi kandungan dengan baik, masih terdapat beberapa kelemahan dari sudut teknik dan pendekatan pengajaran yang lebih bersifat sehala sahaja, walaupun terdapatlah komunikasi serta kerjasama daripada pelajar. Perkara ini memang saya dah jangka kerana saya tahu bahawa mereka ni baru saja menyertai dunia sebenar bidang pendidikan yang sememangnya memerlukan kepelbagaian teknik pengajaran. Saya juga mendapat beberapa maklumat lah daripada pensyarah pembimbing mereka bahawa pensyarah pelatih ini dikatakan agak sedikit malu dan kurang bertanya lah kepada pensyarah yang lebih senior apakah teknik dan kaedah pengajaran yang boleh digunakan di dalam kelas. Saya juga percaya ini adalah kerana semua pensyarah pelatih ini masih lagi kurang keyakinan diri untuk bergaul dan meminta tunjuk ajarlah daripada pensyarah senior. Selain itu, pensyarah pelatih ini dilihat kurang mengaplikasikan teknologi digital selain daripada aplikasi PowerPoint dan juga Canva ataupun Kahoot. Mereka gunakan ni sahaja. So, kepelbagaian medium yang terhad ini menyebabkan yang saya lihat pelajar ni dia dah menjangkakan apakah yang akan digunakan oleh pensyarah pelatih tu dalam kelas. So ini telah mengurangkan elemen keterujaan dalam kalangan pelajar. So senario ini macam kurang mencukupilah untuk memenuhi pembelajaran abad ke-21 yang menekankan pembelajaran aktif, kolaboratif serta kaitan dengan dunia sebenar. So mungkin ada terdapat sedikit lagi lah penambahbaikan yang perlu dilakukan oleh pensyarah pelatih ini. Selain daripada itu, saya juga menyedari bahawa pensyarah pelatih ni masih berada pada peringkat menyesuaikan diri dengan pengurusan bilik darjah dan juga persekitaran kolej lah, di mana perbezaan umur dan generasi juga boleh menyebabkan perkara ini berlaku. Saya juga telah mengadakan sesi perjumpaan dan memberikan nasihat dan juga maklum balaslah kepada pensyarah pelatih untuk sentiasa berusaha menimba ilmu dan pengalaman daripada pensyarah yang telah lama berkhidmat. Saya juga sedar bahawa saya perlu menekankanlah apakah kepentingan mengaplikasikan pelbagai pendekatan pedagogi semasa PDP terhadap pensyarah pelatih. Hal ini wajarlah kerana pensyarah pelatih ini masih lagi pensyarah yang baru. So masih lagi dalam fasa latihan dan masih lagi banyak yang perlu mereka pelajari.
So, bak kata pepatah, trust the process and they will shine when their time comes. Antara strategi lah ataupun penambahbaikan yang boleh dilakukan oleh pesyarah pelatih ni adalah mereka boleh menggabungkan kaedah didaktik dengan teori konstruktivisme. Sebagai contoh, mereka boleh memulakan kelas dengan penerangan ringkas sebelum beralih kepada aktiviti penerokaan seperti perbincangan kajian kes sebenar, iaitu problem-based learning, iaitu penyakit sikasi anemia. So, pelajar ni boleh dilibatkan melalui kaedah think, pair, share, pembelajaran kolaboratif untuk membentangkan hasil perbincangan dan penggunaan situasi ataupun model digital iaitu genetic mutation explorer agar dapat membantu pelajar memahami konsep mutasi yang sukar diperhatikan secara langsung. Topik mutasi ini juga boleh diperkayakan lagi dengan isu-isu semasa selain daripada sickle anemia. Dilihat pesyarah pelatih ini masih boleh kaitkan dengan terapi jin, GMO dan juga mutasi virus seperti varian COVID-19 supaya pelajar dapat melihat kaitan topik dengan kehidupan sebenar mereka dengan lebih baik. Itu antaranya . Secara kesimpulannya, kesemua 15 orang pesyarah pelatih telah menunjukkan potensi yang besar sebagai seorang pendidik dalam bidang biologi . Mereka memiliki penguasaan kandungan yang baik, kemahiran komunikasi yang jelas serta mampu mengawal bilik darjah dengan berkesan. Walaupun pengajaran didominasi dengan kaedah didaktik, namun hasil pembelajaran asas tetap tercapai. Kalau saya lihat dekat dalam kelas tu, objektif masih tercapai walaupun terdapat beberapa kelemahan dan pelajar mendapat pendedahan yang jelas mengenai topik mutasi. Sampai sini sahaja sesi perkongsian amalan pengajaran klinikal yang telah saya kendalikan bersama dengan 15 orang pesyarah pelatih biologi. Diharap sesi perkongsian ini dapat membantu rakan-rakan untuk mengambil kaedah yang terbaik dalam sesi PDP dan dapat memberikan juga bantuan dan juga panduan kepada pesyarah pelatih yang baru untuk sentiasa memperkembangkan potensi mereka demi anak bangsa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, sahabat sejahtera. Saya Azwin Aziz akan membuat pembentangan bagi tugasan 3 amalan terbaik pengajaran klinikal. Sebelum ini, saya telah membuat satu penyeliaan klinikal yang telah berlangsung mengenai tentang refleksi pemantauan sebagai strategi pembangunan profesional. Melalui tugasan ini, saya telah pun menganalisis sepenuhnya bagaimana penyeliaan klinikal memberikan data sebenar pengajaran sekaligus membantu saya membuat keputusan yang lebih tepat sebagai pengamal pengajaran. Berikut merupakan video pendek hasil daripada penilaian pengajaran klinikal yang mana rasional pengajaran klinikal sebagai amalan profesional adalah mempaksikan bukti menghubungkan teori dengan amalan sebenar, menggalakkan refleksi yang mendalam dan juga bagi memastikan intervensi pengajaran adalah sah dan juga berkesan. Ini adalah merujuk kepada model yang digunakan iaitu model The Impact Cycle yang digunakan oleh Knight tahun 2017 di mana identity learn improve ini digunakan bagi melihat tahap pengajaran pelatih dan juga merangka plan penambahbaikan. Antara teori yang menyokong pada amalan ini adalah behaviorisme, constructivism dan juga humanistik. Dan di sini pemantauan PDP antara penyelia dan juga pelatih diperincikan bagi mendapatkan maklum balas yang akan dikongsi bersama-sama oleh
penyelia juga. Fasa pemerhatian bilik darjah adalah melibatkan instrumen PDP yang rasmi, iaitu persediaan PDP, komunikasi, penggunaan BBM, urusan kelas, pembelajaran aktif dan bermakna. Berikut merupakan video pendek hasil daripada penilaian pengajaran klinikal, yang mana rasional pengajaran klinikal sebagai amalan profesional adalah mempersaksikan bukti, menghubungkan teori dengan amalan sebenar, menggalakkan refleksi yang mendalam dan juga bagi memastikan intervensi pengajaran adalah sah dan juga berkesan. Ini adalah merujuk kepada model yang digunakan, iaitu model The Impact Cycle yang digunakan oleh Knight tahun 2017, di mana Identity Learn Improve ini digunakan bagi melihat tahap pengajaran pelatih dan juga merangka plan penambahbaikan. Antara teori yang menyokong pada amalan ini adalah behaviorisme, constructivism dan juga humanistik. Dan di sini pemantauan PDP antara penyelia dan juga pelatih diperhentikan bagi mendapatkan maklum balas yang akan dikongsi bersama-sama oleh penyelia juga. Fasa pemerhatian bilik darjah adalah melibatkan instrumen PDP yang rasmi, iaitu persediaan PDP, komunikasi, penggunaan BBM, urusan kelas, pembelajaran aktif dan daripada laporan reflektif bukan sahaja menerangkan apa yang berlaku, maka penyelia bersama pengamal pengajaran klinikal akan melalui 3 fasa utama, iaitu pra-konferensi, pemerhatian klinikal dan juga pasca konferensi. Di sini penyelia akan melihat pada fasa pemerhatian bilik darjah dan juga melihat kepada kekuatan dan juga kelemahan pelatih yang mana akan dikongsikan oleh penyelia. Baiklah, di sini penyelia telah pun berkongsi dengan pengamal pengajaran klinikal di mana tentang amalan terbaik yang telah digunakan oleh penyelia, iaitu saya sendiri, iaitu bagaimana saya menyebarluaskan produk inovasi Bioglass Kit bagi PDP bagi subjek biologi matrikulasi. Baiklah, di sini saya akan berkongsi berkenaan dengan inovasi yang telah dibuat, iaitu Bioglass Kit sebagai model amalan klinikal. Pertama sekali adalah melibatkan penyataan masalah di mana saya mencarikan kesukaran bagi menyediakan spesimen bryophyta segar setiap semester bagi subjek biologi, di mana kosnya yang agak tinggi, pengangkutan, penginapan, logistik membebankan, ketidakstabilan di mana kita tahu cuaca di tanah tinggi iaitu Cameron Highland tidak menentu, dan juga ancaman habitat yang di mana kebanyakan tumbuhan yang didapati situ adalah spesimen yang terancam akibat daripada aktiviti pertanian. Maka daripada pemetaan masalah ini, maka lahirlah evidence-based triggers mengenai penyeliaan, pemerhatian dan juga refleksi profesional. Dalam penyediaan pembuatan inovasi, etika dan juga nilai profesionalisme juga akan diambil kira berdasarkan accountability bagi mengurangkan kos college iaitu sebanyak RM3,540 setahun, penjagaan alam sekitar di mana sebagai pensyarah biologi ataupun guru biologi yang akan mengekalkan ekosistem biofita tanpa pengambilan berterusan, dan juga melihat kepada kebajikan pelajar supaya dapatkan spesimen yang berkualiti, selamat dan juga sentiasa tersedia di dalam makmal sewaktu amali dijalankan sepanjang minggu tersebut dalam keadaan yang segar. Seterusnya, etika prototipe iaitu bahan terpakai, resin selamat, tidak membahayakan pelajar juga digunakan bagi menghasilkan pencapaian keberhasilan projek yang bermutu.
daripada penyeliaan klinikal yang telah dibuat bersama dengan pengamal klinikal, di sini beberapa cadangan penambahbaikan pun telah dibuat, di mana komunikasi profesional iaitu collaborative decision making melibatkan unit biologi itu sendiri dan juga antara merentasi unit yang lain bagi melibatkan collaborative decision making. Seterusnya menggunakan raja yang berkriteria ranking dalam keputusan dan juga di mana setiap masalah akan diteliti bersama ahli kumpulan melalui design thinking dan juga bagaimanakah QR code video ekologi ini diguna pakai bagi kemudahan capaian pelajar. Integrasi digital juga tidak dipandang ringan, di mana selain pada pengajaran kolaboratif yang digunakan oleh Selvin, integrasi digital yang mana melibatkan simulasi biologi dan juga maklum balas daripada data dan juga bukti yang telah diperolehi akan dianalisa masalah di mana apakah masalah kritikal yang kena pasti oleh pensyarah dan juga pelajar. Dan daripada masalah tersebut, penilaian keupayaan dijalankan bagi memastikan inovasi realistik dan juga boleh dilaksanakan dan juga skor kepuasan pelanggan keupayaan kos dan juga imej juga diberikan penekanan supaya mendapatkan hasil projek yang bermutu bagi kegunaan para pelajar dan juga pengguna yang lain. Seterusnya adalah model penilaian klinikal yang merangkumi beberapa bahagian. Pertama adalah pra-analisis, iaitu pengumpulan masalah, isu yang utama di mana dalam pembelajaran amali biologi, bagaimanakah penyediaan spesimen segar itu boleh dikekalkan sepanjang amali dijalankan, kekerapan dan juga kos dalam pengambilan spesimen tersebut. Keduanya adalah pemerhatian iaitu penghasilan slide resin, laminate, silikon akan menguji kepada kejelasan morfologi di mana pelajar-pelajar ini bukan setakat boleh melihat, malah boleh menyentuh dan melihat kejelasan morfologi iaitu pada struktur spesimen yang dalam keadaan segar. Seterusnya, refleksi penambahbaikan akan dijalankan bagi melihat kepada dapatan model di impact cycle yang diperkenalkan oleh NITE tahun 2017 iaitu menyatakan kepada model ini iaitu identify, learn dan juga improve. Dan maka dengan itu impact NITE cycle telah lahirlah di dalam inovasi pembuatan BioClass Kit ini bagi versi pengajaran klinikal bagi subjek biologi. Seterusnya adalah melihat kepada keberhasilan BioClass Kit, iaitu 100% spesimen tersedia dalam keadaan segar, di mana tiada lagi isu ketiadaan bryophyta dan lebih jelas dilihat di mana morfologi lebih jelas daripada spesimen segar yang boleh didapati daripada tempat ataupun habitat yang sebenar. Spesimen yang digunakan di dalam BioClass Kit ini lebih tahan lama dan juga mudah disimpan dan juga ianya memenuhi standard STAMP dan juga PPPM 2013 sehingga 2025 dan sekaligus menyokong PDP berkualiti dan juga pengajaran kendiri. Penjabatan kos sangat tinggi boleh dijalankan sebanyak pengurangan iaitu sebanyak 89.85% dan dinyatakan di situ sebanyak RM2,000 boleh dijimatkan bagi tempoh dalam 5 tahun. Iaitu penurunan kadarnya adalah sangat-sangat memberangsangkan. Seterusnya, penyevaluasan inovasi PDP iaitu BioClass Kit ini memenuhi kepada beberapa amalan klinikal terbaik
iaitu pertamanya dokumentasi profesional digunakan dalam bentuk slide yang berdigital, termasuk video ekologi, ditambahkan pula dengan Google Form dan juga QR Code bagi menampakkan ataupun membuat penambahbaikan bagi setiap kali penggunaan Bioglass Kit itu dijalankan. Kemudian disertai dengan komunikasi yang telus, pemakluman keputusan daripada pentadbir, pensyarah, pelajar dan juga makmal boleh dikena pasti, dan penilaian maklum balas juga diambil bagi melakukan penambahbaikan bagi setiap kali penggunaan Bioglass Kit itu. Dan bagi mendapatkan khilafan daripada inovasi PDP ini, ianya telah pun didaftarkan di bawah MyIPO. Pengiktirafan yang pernah diperolehi dalam Bioglass Kit ini adalah dengan menyertai pertandingan di dalam dan juga di luar negara secara online ataupun offline. Impak daripada inovasi yang telah dijalankan memberi impak kepada, pertama, kepada pelajar, aktiviti amali lebih lancar, pemahaman morfologi iaitu berkenaan tentang spesimen di dalam makmal boleh ditingkatkan, pembelajaran lebih interaktif dan juga menarik, dan pelajar boleh melihat struktur lumut dan juga morfologi dengan lebih jelas. Manakala impak kepada pensyarah, PDP lebih stabil dan juga berterusan, dan ianya melibatkan persediaan yang lebih singkat dan mudah dijalankan semasa kelas berlangsung. Akhir, kepada organisasi, perkhidmatan kos yang tinggi dapat dijimatkan dan ianya mematuhi perkeliling perbendaharaan dan seterusnya imej kolej juga akan meningkat. Oleh demikian, amalan terbaik yang ditunjukkan di dalam projek ini, saya sebagai pengamal pengajaran klinikal, inovasi ini menunjukkan keupayaan mendiagnosis masalah yang sebenar berdasarkan data dan juga bekerja anggapan, kolaborasi inter-unit iaitu antara unit-unit yang berbeza, gabungan antara biologi, bahasa Inggeris dan juga makmal menjadikan Bioglass Kit ini boleh menjurus kepada pembelajaran yang imersif. Ketiga, dia menunjuk pada penghasilan intervensi berdasarkan bukti, refleksi profesional, penyebarluasan yang ilmiah dan juga kepimpinan inovasi menjadi contoh kepada unit yang lain menyokong budaya inovasi KIK juga. Pengembangan inovasi yang akan dijalankan adalah bagi Bioglass Kit 2.0 adalah berdasarkan versi yang dicadangkan sebagai penambahbaikan daripada yang sebelum ini, iaitu dengan mengadakan QR interaktif dengan 3D plan model, integrasi AI image recognition versi komersial untuk sekolah, kit lengkap dengan buku manual mini, modul PDP 5E untuk membantu pensyarah. Dan secara tak langsungnya, Bioglass Kit, replikasi, komersialisasi dan juga pengembangan merupakan model amalan terbaik pengamal pengajaran klinikal yang memberi impak positif kepada komuniti pendidikan. Dan sebagai kesimpulan, inovasi Bioglass Kit bukan sekadar produk tetapi merupakan model amalan terbaik seorang pengamal pengajaran klinikal, memaparkan nilai profesionalisme dan juga etika, berasaskan data, teori dan juga kumpulan sebenar PDP, memberi impak positif kepada pelajar, pensyarah maupun organisasi serta menyumbang kepada komuniti profesional pendidikan di dalam bilik darjah maupun di luar bilik darjah. Sekian perkongsian amalan terbaik pengamal pengajaran klinikal daripada saya, Azwin Aziz. Sekian, terima kasih.